Semakin banyak kita bercerita tentang seorang insan, semakin tinggi cinta terhadapnya. Pernah ada rasa cinta antara kita, kini tinggal kenangan. Ingin ku lupakan semua tentang dirimu, namun tak lagi kan seperti dirimu, oh kekasih. Dilahirkan pada 14 Mei 1968 di kampung Sungai Jambu, Perak, Puan Siti Fatimah binti Abdul Hamid merupakan sosok yang mementingkan kecemerlangan dalam setiap langkahnya. Akar pendidikannya bermula di SK Sungai Ular dan SMK Kulim sebelum beliau melanjutkan pengajian tinggi di Institut Pertanian Semenanjung Malaysia, Cawangan Bumbung 5 dan Air Hitam. Di sinilah bermulanya semangat untuk berbakti kepada nusa yang kemudiannya diterjemahkan dalam kerjaya yang menjangkau lebih 2 dekad. Sepanjang 24 tempoh perkhidmatan, beliau telah melalui berbagai fasa perubahan. Pada 2002, bermula sebagai pembantu takbir rendah N11 di SMK Tunku Temenggung, Pendang. Beliau kemudiannya menyumbang tenaga di SJKC Chunghua, SMK Aman Jaya dan SJKC Sing Kuamin. Pada 2012, beliau menggalas tugas sebagai pembantu takbir N17 di SJKT Bidung. Seterusnya, beliau melengkapkan kembara murninya di SK Bidung selama 8 tahun dengan jawatan terakhirnya sebagai pembantu takbir Grade N22. Kecemerlangan beliau tidak perlu dipersoalkan lagi. Beliau adalah penerima anugerah perkhidmatan cemerlang ABC sebanyak 2 kali, iaitu pada tahun 2004 dan 2018. Malah, ketegasan dan ketelitian beliau dalam tugas terbukti menerusi pencapaian audit cemerlang pengurusan kewangan sekolah yang diraih berkali-kali. Bermula dari 2016 sehinggalah tahun terakhir beliau berkhidmat pada 2024. Di sebalik kerjaan kerjaya, beliau adalah seorang isteri kepada Encik Muhammad Radhi bin Sahan dan ibu yang penyayang kepada 4 orang cahaya mata. Sesuai dengan mutiara kata beliau, buatlah yang terbaik, semoga yang terbaik juga balasan untuk kita. Terima kasih Puan Siti Fatimah atas segala pengorbanan dan tunjuk ajar. Selamat bersara. Semoga hari-hari mendatang penuh dengan kebahagiaan dan keberkatan.